Pemerintah yang kedua, Cik Muhammad Syuhaidi bin Muhammad Isa, dan tidak kurang menariknya tajuk berkaitan dengan perancangan bandar. Jadi Cik Muhammad Syuhaidi ini kaki tangan di Jabatan Perancangan Bandar di Perak, telah berkhidmat lebih daripada 18 tahun di Perak. Sebelum itu sebagai konsultasi berkaitan dengan perancangan bandar di firm di luar, dan sekarang ini jawatan beliau adalah penolong perkara Jabatan Perancangan Bandar Desa Perak atau Ringkasan Pelan Malaysia Perak. Jadi kita pun dah masa sebenarnya satu Cik Muhammad Syuhaidi akan membentangkan tajuk berkaitan dengan peranan dan fungsi Plan Malaysia Perak dalam penyediaan rancangan kawasan khas RKK dalam kawasan Pulau Panggung. Jadi silakan Muhammad dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Terima kasih kepada moderator dan kepada kuasa Rusia Kecil itu Faizal dan tim-tim. Sebenarnya saya Muhammad Syahidi bin Isa daripada Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Perak dan Luan. Bertugas dah lama bertugas di Perak sebab saya ni staf federal. Bertukar-tukar sudah di Perak, Penang dah 3 tahun di Perak ni. Okey, untuk Jabatan Perancangan Bandar ni ada 4 bahagian. Saya di bahagian rancangan pembangunan geospasial dan ICT, dan di samping ada lagi bahagian pengurusan kawasan dan perlian khas, bahagian korporat dan seterusnya bahagian ismat pengurusan. Jadi saya juga ni bahagian kemajuan. Okey, untuk maklumat semua, pembentangan saya pada hari ini iaitu berkaitan dengan peranan dan fungsi Indonesia dalam rancangan kota khas Pulau Panggung. Jadi seperti yang Dr. maklum tadi itu berkenaan dengan berkaitan dengan Datuk Bandar rancangan kawasan pembangunan di KL kan. Sebenarnya saya termaktub dalam saya punya kajian semua di segi atas. Okey, ini kandungan pembentangan saya. Jadi saya di sini berlainan sudah tadi doktor kita buat berkaitan dengan plan kan, dengan plan patut Razi berkenaan dengan sejarah. Jadi saya cerita pula berkaitan dengan akta dan jadi kita balik akta lah kan. Ini kandungan saya punya pembentangan. Okey, sebenarnya ini di segi sistem perancangan negara. Seperti yang yang kita tahu, perancangan melibatkan 4 peringkat. Di peringkat negara, peringkat negeri dan peringkat tempatan. Dari peringkat negara tu, kalau sistem perancangan ni melibatkan dasar fizikal negara yang paling famous lah, dasar fizikal negara, lepas tu dasar pembangunan negara. Yang dua-dua perancangan ni sedang dikaji semula dan dah ada di peringkat final lah tahun ni, dan kemungkinan tahun depan dibawa untuk kelulusan di peringkat rancangan fizikal negara ni. Fizikal negara ni melibatkan melibatkan perancangan guna tanah spasial negara, melibatkan di segi LRT-nya kat mana, melibatkan negeri-negeri semua, jajaran LRT-nya kat mana yang lebih kepada spasial. Dasar fizikal negara. Kalau melibatkan dasar perancangan pemandangan negara tu melibatkan bandar-bandar yang terpilih yang dikaji untuk dibuat lebih kepada dasar dan segi dan tindakan di satu-satu negeri. Contohnya kalau di kawasan Manjung ni, Manjung, Lumut, yang ambil yang kawasan bandaran saja. Sebenarnya kita turun kepada bawah pula, iaitu melibatkan dasar di peringkat 2 tu, kajian di peringkat 2, iaitu melibatkan rancangan struktur. Ini melibatkan rancangan struktur negeri. Mana di Perak kita ada rancangan struktur negeri Perak 2040. Itu dah diwata dah pada 2020. Sekarang ni dikaji semula. Dikaji semula dalam peringkat kita dah buat publicity untuk laporan penyewan. Okey, untuk rancangan struktur ni dia melibatkan dasar-dasar dan strategi di peringkat negeri. Dan melibatkan negeri semua daerah.
menyebabkan rasa tourism akan ada. Liga struktur ni sebenarnya dipublicitikan. Walaupun sekarang ni dah dibuat publicity untuk laporan tinjauan. Laporan tinjauan kita dah habis publicity pada 15 November itu dan tamat pada 10 sampai 9 Disember untuk melibatkan data-data seperti yang yang Dr. Malu tadi, yang dosen semua data penduduk semua daerah. Sekarang ni dosen dah popular dah punya data di peringkat daerah. Jadi kita pamerkan semua tu. Mana di segi laporan tinjauan kita dah buat publicity, dah tutup dah semua pada 9 Disember ni dan tak ada batasan baru. Mana kita akan angkatlah dia punya ni untuk kita buat draft rencana struktur lah. Okey, ini sebenarnya penting sebenarnya untuk rencana struktur ni. Dia melibatkan dasar-dasar di peringkat tempatan, daerah sampai negeri. Itu penting sebenarnya. Dan dasar ni pula nanti dalam rencana struktur ni pula dia akan ada dia punya di segi apa matlamat tiap satu daerah. Mana kena orang ramai dialurkan. Contohnya kalau simposium ni kalau ada yang jatah kuasa pun kalau ada apa-apa dia punya di segi untuk diperuntukkan. Inilah kuasanya kalau nak masukkan dalam data struktur ni. Sebab kita dalam kajian semula dan kita kalau tak silap saya kalau dia punya di segi draft ni akan dibawa ke JPN pada tahun untuk diwatakan pada tahun depan. Okey, sebelumnya ini melibatkan rencana struktur. Rencana struktur melibatkan dasar-dasar dan strategi. Lepas tu turun kepada peringkat yang ketiga. Peringkat ketiga ni melibatkan rancangan tempatan. Rancangan tempatan ni kita ada 15 PBT di negeri Perak dan ada 14 rancangan tempatan. Rancangan tempatan ni melibatkan gambar rajah ramah utama dan melibatkan kawalan-kawalan pembangunan, melibatkan zon-zon yang doktor sebut tadi tu di Kuala Lumpur tu. Kalau tengok di segi zonnya tu dia lebih kepada nampak hijau tapi sebenarnya dah ada pembangunan. Okey, kalau di segi rancangan tempatan ni dia ada dia punya zoning dia panggil. Ni gambar rajah utama dia ada zon guna tanah utama. Jadi bila ada zon guna utama tu, walaupun kawasan tu kita tengok kawasan hijau ada dua. Satu hijau melibatkan hutan, satu lagi hijau melibatkan tanah persendirian. Mungkin dulu kita tengok di segi tanah hijau tu punya tanah persendirian. Tanah yang blok-blok tu dah ada hak milik sebenarnya. Apabila kita zoom lebih detail, kawalan ini yang akan kontrol sebenarnya. Di segi rancangan tempatan ni akan kontrol apa yang akan jadi selepas itu. Rancangan tempatan ni melibatkan pembangunan kita rancang satu kawasan tu sebelumnya. Contohnya kalau kawasan ni kita kawasan pertanian. Tapi kita merancang 10 tahun ke depan. Kerana sekarang ni kita dah ada yang rancangan tempatan daerah Manjung 20-30. Jadi sebenarnya kita dah rancang ke hadapan akan jadi apa sebenarnya? Jadi perumahan, jadi perniagaan. Tapi pada masa sekarang dia masih lagi blok pertanian. Itu kita nampak bila-bila ke hadapan dia dah bertukar daripada blok pertanian kepada bangunan. Sebab di segi perancangan kita tu kita dah langkau dia punya di segi kita tengok dia punya dari segi perancangan tu ke hadapan. Itu yang bila kita tengok perbandingan, kalau doktor tunjuk perbandingan dari dulu sampai sekarang dah jadi bangunan lah. Itu sebenarnya di segi inilah perancangan kita sebenarnya. Sebab kita planning ni kita merancang ke hadapan. Kita nak tengok ke mana lebatkan satu bangunan tu akan pergi. Dia melibatkan di segi perumahan ataupun di segi komersial. Itu di segi kita punya lah, di segi dalam rancangan tempatan ni. Dia melibatkan detail di segi zon guna tanah. Sebenarnya ini kalau dari segi sebab Kuala Lumpur dia guna akta lain, dia guna akta 267, akta perancangan wilayah persekutuan. Dia tak guna akta 172. Mana kalau di segi negeri lain dia akan guna akta 172, akta perancangan bandar dan desa 1976, iaitu akta 172. Jadi akta ni yang akan memandu kita untuk kita merancang satu kawasan di segi pembangunannya, di segi alam sekitarnya, di segi guna tanahnya, di segi ekonominya itu termasuk dalam tempatan ni. Mana di segi simposium ni pun kalau ada di segi projek-projek kehadapan apa yang nak buat, boleh kita punya perancangan tempatan ni. Sekarang ni untuk
apa ni daerah Tanjung. Dia dah untuk dari ketepatan daerah Tanjung 2030 dan akan dapat pertukaran semula untuk dikaji semula. Pergantian pada tahun hadapan dia dah start untuk pergantian dengan tempatan daerah Manjung 2035. 2035. Jadi itu yang penting apa-apa persatuan ataupun tak kisah persatuan ke penduduk kan perlu melihat dari segi perancangan ni, perancangan tempatan ni. Sebab dia melibatkan kita punya hak milik sebenarnya. Perancangan kita ni melibatkan hak milik kita sebenarnya. Apa yang kita nak di atas tanah kita tu, kita setuju tak setuju, itu dengan tempatan. Itu nak cakap tempatan ni. Dan dia dari tempatan ni kita diberi peluang setiap orang, setiap apa ni masyarakat boleh membuat batasan di atas rancangan yang kita buat ni, yang apa ni yang dalam kajian ni. Contoh yang apa ni yang kami buatlah. Yang kami buat mana penduduk masyarakat boleh buat batasan, setuju tak setuju. Okey, seterusnya dia pergi kepada yang bawah tu, iaitu lebih kepada yang peringkat komuniti lah. Lingkap komuniti ni dia lebih kepada komuniti base lah. Ini pelancaran komuniti lah. Ini tak diwakil. Ini lebih kepada sebenarnya dari segi dia punya dari segi protokol tu dia tak masalah. Kecil dia. Okey, ini dan saya kata tadi ni. Okey, ini dari segi atas bahagian 3 ni, atas 72 ni melibatkan yang tadi dia tengah struktur. Dia akan guide kepada rancangan tempatan dan rancangan kawasan khas. Mana rancangan struktur ni lebih kepada apa ni dasar-dasar. Dalam itu dia pergi kepada rancangan tempatan, pada dasar itu terjemahkan dalam bentuk peta cadangan dan pernyataan bertulis melibatkan itu guna tanah. Sebenarnya dia pergi kepada kawasan khas. Kawasan khas ni dia memperdetailkan lagi dia punya arti tu. Mana arti tu dari satu daerah, mana kawasan khas ni dia lebih kepada agak kecil dan dia skop itu, tapi lebih kepada plan tindakan dan plan pengurusan. Contohnya yang terbaru ni kita buat untuk plan kawasan ni ada kawasan khas Pulau Batu. Tapi ada isu lah habis isu tu kan. Ini tiga-tiga ni semua diwakilkan dan tak boleh dicabar. Itu apa-apa pembangunan kalau kita nak buat ada kita punya blok pasal rumah kita dikekalkan sebagai pertanian, kita nak buat juga perumahan itu tak boleh. Memang dia bila masuk ke apa ni cadangan bangunan kita akan tolak sebab dia tak ikut plan yang dah dirancang dalam kerjanya rancangan tempatan. Okey, ini definisi rancangan kawasan khas dia melibatkan akta apa ni 16B iaitu akta 72 seksyen 16B melibatkan sekali rancangan penyediaan RKK ni dia melibatkan sebenarnya untuk plan tindakan yang keempat tu plan tindakan pembangunan atau plan pengurusan atau kedua sekali. Maksudnya lebih kepada plan pembangunan satu kawasan tu atau plan pengurusan. Contohnya kalau di RKK Pulau Pangkul ni kita buat tindakan pembangunan lah. Kita ada namanya untuk renovate apa ni kawasan baru, kita untuk apa ni pemulihan kawasan baru. Lepas tu kita buat apa ni projek-projek baru. Kalau melibatkan plan pengurusan, kita melibatkan kawasan Raya Belum. RKK Raya Belum. Itu melibatkan plan pengurusan Raya Belum. Satu lagi kita sedang jalankan plan RKK Central Forest Spine di Kendari. Itu kawasan apa ni? Kawasan Rahman Perulik. Kalau Dr. Pasal Perulik kita tengah buat di kawasan tu ada namanya untuk CPS. Ada punya dari segi untuk kawalan apa ni? Untuk ya betul tadi yang kawasan apa ni habitat semua tu kita dah buat kajian dalam peringkat akhir lah sekarang. Dan akan dipublicitikan untuk tahun depan untuk orang ramai boleh tengok itu. Okey, ini di keperluan definisi RKK saya apa ni cepatkan. Cuma dari segi keperluan RKK ni dia melibatkan dua punca kuasa. Satu jawatan kuasa daripada JPN iaitu jawatan kuasa perhatian negeri. Ini jawatan kuasa ni dia punya apa ni pengurusi dia MD. Apa-apa dia punya kita punya arti rancangan Badan Struktur, rancangan tempatan, RKK perlu melalui JPN untuk dipublicitikan. Kerana kalau JPN tak setuju, dia boleh tolak kita punya laporan. Dan kalau setuju, kita terus kepada warta lah. Itu yang dia punya arahan lah. Yang itu yang kata yang apa-apa pembangunan tadi itu, inilah yang jatuh kawasan yang penting. Selain daripada MK, Majlis Masyarakat Kajian Negeri. Iaitu untuk Majlis Masyarakat Negeri itu dah lebih kepada untuk diwakil warta lah.
Jadi untuk jawatankuasa ni libatkan apa-apa projek, apa-apa yang nak dibangunkan di kota ni dibincangkan dengan kota misalnya dia punya dari segi fungsi MB, dia punya setiausaha ada apa ni arah rancang. Dan satu lagi dia di peringkat 2 tu melibatkan kalau ada daripada kita punya pengarah negeri ataupun apa ni daripada PBT sendiri ada cadangan nak buat KK ni, dia akan terus kemukakan pada pihak JPN lah untuk dapat kelulusan. Okey, ini melibatkan dia punya perbezaan lah, perbezaan RT, RKK dan PTK. Ini melibatkan atas-atas. Cuma di segi RT dan RKK saja diwantarkan. Itu saya kata tak boleh dicabar, diwantarkan. Cuma PTK ni dia masih lagi di peringkat pindaan apa ni untuk atas 72, masih lagi belum diangkat ke parlimen. Masih di draft untuk PTK tu. Okay, sebenarnya ini section melibatkan apa ni untuk penyediaan RTK. Dia ada section 16 B iaitu 1, 2 dan 3. Okay. Okay, sebenarnya ni di segi rangka penyediaan RTK. Kerana kalau kita tengok dia ada 4 step di situ. Kerana kalau di segi publicity awal tu dia melibatkan kita akan panggil FGD, semua melibatkan pihak-pihak berkepentingan atau melibatkan persatuan semua. Kalau di sini melibatkan persatuan komisi PIN nombor kita akan untuk jadi awal kita maklumkan kita akan buat satu kajian RKK. Okay, sebenarnya RKK ni sebenarnya kita akan latih persatuan lah. Persatuan ni di pihak kalau melibatkan pertukaran yang persatuan, pihak persatuan akan latih lah. Contohnya ini produksikan. Ni peringkat ni. Ni peringkat ni dipublisikan ni dia lepas dulu JPN untuk dipublisikan, boleh dia akan publisikan kepada orang awam. Boleh dia kita beritahu lah, kita akan dikeluarkan dalam akhbar, 2 akhbar tempatan, 1 bahasa Melayu, 1 bahasa Inggeris selama 3 kali keluaran untuk sebulan publicity. Mana kita beritahu lah, kalau RTK ni kita ada 4 tempat. RTK ni untuk dipublisikan kepada orang awam. Mana orang boleh tengok lah dari segi dia cadangan bangunan tu dia setuju tak setuju. Kalau RTK ni adalah pertahanan tu. Okey. Sebenarnya dari segi ni peringkat-peringkat dah. Dia peringkat apa ni sampai ke kelulusan JPN tu mana lewat. Okey, sebenarnya ni peranan daripada JPN tu mana masyarakat penuh. Ini akan bawa lah. Mana tiap-tiap dia apa ni kajian tu dia akan melalui ni lah, melalui pasukan kerasnya ni sampai ke JPN untuk di peringkat perwataan. Okey, ini perjalanan saya tu kepala dengan RKK Pulau Paku. Okey, ini RKK Pulau Paku ni sebenarnya dah mula kajian pada 2023. 2023 dan dipublisikan pada 13 Mei hingga 22 Jun dan dilanjutkan 4 minggu lagi, itu adalah akta tu sampai 10 Julai. Dan kita menerima batahan 3,000 lebih batahan RTK Pulau Paku. Jadi sekarang ni dalam peringkat penyediaan laporan publicity dan representasi untuk dibawa ke jawatankuasa publicity dan berita awam yang difungsikan oleh Wabi Exco. Jadi majlis masih lagi dapatkan tarikh Wabi Exco untuk bincangkan batahan mana publik. Mulai ini berjaya lah sebab publik buat batahan sampai 3,000 lebih. 3,000 lebih ni. Sekali dalam peringkat penyediaan dah peringkat untuk dibawa ke jawatankuasa lah. Difungsikan oleh Wabi Exco lah. Okey, ini dia punya justifikasi penyediaan RTK tu. Sebab apa kita buat dia punya di segi penyediaan untuk kajian RTK ni adalah sebab dia punya di segi kita tengok pembangunan tu dah semakin rancak. Dulu kita dah buat dengan RT, sekarang ni RT pun dah melangkah. Dulu ni ada RTK Pulau Paku dah ada untuk pergantian sebenarnya. Jadi pembangunan sekarang ni dah makin rancak, itu perlu buat satu RTK Pulau Paku melibatkan kawasan penerbangan marine, bandar penerbangan hiburan, sebab dia punya cadangan pangkul ni dah apa ni mengatasi yang dulu dah. Contohnya kalau tengok dari segi ringan struktur pun dia dah sekolah bebas cukai Pulau Paku. Itu kita perlu kena kaji lah. Kaji benda tu untuk kita buatkan satu cadangan dalam RTK ni.
Okey, ini sertifikasi demokrasi sosial. Ini penduduk 2020 dalam kita punya RKK Pulau Bangkok tu banyak 9,000. Dia punya segi ekonomi utama ada 3, pelancongan, perikanan dan segala lainnya. Apa ni percikan lah. Di segi ni sebuah penduduk pun kita tengok Melayu dengan Cina tu lebih kurang ya. Seperti India 9%. Dan lain-lain. Ini kita punya dalam laporan kita. Okey, ini guna tanah semasa Pulau Bangkok. Kita tengok guna tanah semasa dan zoom guna tanah. Yang bezanya guna tanah semasa ni dia sekarang apa yang ada, yang contoh yang Dr. beritahu tadi, kita tengok dekat satelit tu apa yang ada. Apa yang ada sekarang. Yang guna tanah, zoom guna tanah tu kita perancangan kita ke hadapan. Kalau zoom guna tanah ni dia akan ambil daripada RTK dia tak akan ada zoom guna tanah. Dia akan ambil daripada RT yang sedia ada, dia hanya masukkan dalam RTK kan. Ini dalam RT zoom guna tanah ni perancangan kita. RTK tu apa ni 20-30 akan jadi apa? Inilah zoning kita. Yang doktor beritahu tadi tu mana dia dah nampak sekali pembangunan dah ada dah banyak dah. Ini sebenarnya dia base pada kita punya perancangan kita ke hadapan 20-30. Ini semasa. Mana masih banyak lagi sebenarnya tak ada komersial. Mana kalau ada komersial tu dari mana komersial akan jadi kalau di segi perancangan kita tu dia 23% komersial. Dan kawasan yang hijau tu itu melibatkan kawasan hutan sifat. Yang tu kita takkan tahu. Yang kita dapat itu daripada Jabatan Perhutanan. Dia ada 2. Di segi hutan ni dia ada 2. Istilah ada satu hutan perlindungan, satu hutan pengeluaran. Hutan pengeluaran melibatkan hutan-hutan yang dah dikeluarkan di benda ni untuk dikeluarkan balak. Itu pengeluaran sebenarnya. Lepas tu dia akan tanam balik semua. Itu kita tengok. Kalau tadi ada apa ni? Tuan ni dia maklum tadi ada soalan dekat apa ni? Kawasan tepi-tepi hutan kita ada REE kalau kawasan REE di Penering. REE di Penering tu tengok kawasan kita tengok di satelit tu dia dah lubang-lubang semua tu. Dan itu kawasan sebenarnya dah dikeluarkan sebagai kawasan pertanian, bukan kawasan pertanian. Warna mengarah apa ni jabat hutan tu dah keluarkan daripada hutan sipan sebenarnya. Itu bukan kawasan hutan sipan. Itu kawasan apa ni pertanian sebenarnya. Dia pertanian ACDC punya tanah sebenarnya. Jadi sebab dia bersepadan dengan kawasan hutan. Kita nampak kawasan hutan ni itu dah dikeluarkan dalam kawasan hutan, bukan hutan sipan. Jadi Penering. Okey, ini contoh segi saya jawab dengan doktor tadi tu ya kan. Mana perancangan kita tu kita langkau ke hadapan. Itu planning kita tu kita tengok ke hadapan. Itu dia akan jadilah. Dia tak akan sama seperti sekarang. Kalau sekarang kita tengok masih hijau lagi tanah-tanah pertanian, ke hadapan dia akan jadi dah pembangunan. Dia base pada ini. Dia akan base pada perancangan. Dia tak boleh keluar daripada perancangan yang kita dah zoning kan. Ya. Apa dia? Ya, Pak. Tidak. Yang mana? Terus ada. Boleh dimulai. Boleh. Okey, ini digunakan lah. Okey. Sebenarnya ini peluang strategik lah. Sebelum kita buat RTK tu kita akan buat kajian lah. Apa isu-isu yang ada di Pulau Bangkok ni. Okey, ini kita keluarkan lah punya isu-isu ni untuk kita menjurus kepada kita cadangan kita lah. Okey, sebenarnya ini hala 7 Pulau Bangkok. Sekarang Pulau Bangkok sebagai destinasi Pulau Pelancongan mampan dan pintar. Sebenarnya ini yang strategi mana kita ada objektif, kita ada strategi kita tindakan dan sebenarnya cadangan pengurusan. Okey, ini contoh flagship kita. Mana kita ada 4 flagship dan 14 projek flagship kita.
dan kita keluarkan sekali dengan dia punya dari segi apa ni peruntukan daripada mana siapa yang projek ni dia hak milik siapa kita akan keluarkan dari segi detail mana ini dah kita RTK. Yang ni yang dalam RTK ni yang mendapat batahan tu mendapat JT. Kita ada satu cara dengan membangun JT. JT itu memang kita buat JT lah sebab kawasan air ni dalam tanah tu. Jadi yang tu yang dapat batahan banyak lah daripada penduduk di situ. Ada kita dah ada generasi keturunan, 7 keturunan kat situ, itu yang banyak punya 3,000 lebih kat situ. Yang projek saya tak tunjuk, dengan dia ada JT lah. JT tu. Sebab semua kena roboh semua tu, sebab kena buat JT dulu. Sebab dia nak tahu, dia kena pindah kat mana. Jadi tu dia dah ada keturunan situ dah lama lah. Sebenarnya itu semua kan hak milik. Betul. Tapi dia dah batang tu 3 batang tu jadi majlis yang ada setting untuk buat ni lah untuk panggil dia tak kuasa batang. Dia akan panggil semua. Dia pun batang nanti. Masih belum lagi dibuat meeting tu. Jadi tengah tunggu dia punya tarikh YB Expo. Kerana ada 2 YB Expo, satu Timbalan Pengungsi, satu Timbalan Pengungsi. Pengungsi dia YB Sandra, Timbalan ni YB Tazul. Patut dengar dia ada 3 panel. Ini cadangan, ada ini peranan kita. Apa peranan dari segi fungsi kepala negeri ni adalah untuk memastikan RKK ni perlu mempunyai atas mana apa-apa kajian kita ni berdasarkan pada atas. Mana kita tak lagi pada atas. Di sini mana apa kajian kita atas sebab ini akan dicabar nanti. Akan dicabar di mahkamah nanti. Itu kita base pada kajian kita semua base pada atas. Mana kita akan tengok di situ, satu lagi kita akan tengok dia punya segi kajian-kajian ini perlu mempunyai dasar-dasar negeri. Mana apa-apa mohonan tu dari segi mineral yang kata tadi yang tengok dari segi jajaran daripada Ipoh sampai ke Kuala Kasar dah ada habis bukit-bukit semua tanah semua tu. Dan faham itu asal yang lagi. Asal yang lagi sebab dia punya dari segi pajakan dia tu memang lama. 50 tahun, 30 tahun itu dia punya dari segi asal. Jadi bila asal yang lagi bila kita buat kajian kalau kita cuma kita boleh di segi pemantauan dan untuk pemulihan. Kita akan buat itu. Macam mana pemulihan kat situ. Cuma di sekitar fatal ni tak boleh. Di kajian kita ini tak perlu, tak boleh sebenarnya tu. Sebab itu asapnya. Itu kena fikir tadi yang meluluhkan kita punya kajian tu atas kita rasa siapa dia. Dia pengurusi tu. Mana kita itu asap je nanti. Itu kita kena ikut salah tu. Itu yang dasar-dasar dan strategi polisi negeri itu kita kena perlu pertimbangkan lagi punya kajian. Itu kena faham itulah. Okey, satu lagi kita pastikan kajian ni perlu salah dengan struktur dengan kekuatan dan maklumat-maklumat ni semua kita akan base pada jawatan teknikal tu. Ibu kita ni base pada semua agensi teknikal. Contohnya kalau mineral ni kalau ikut mineral di Pangku ni ada mineral. Ada mineral. Tapi kita tak buat mana kita keluarkan mineral. Kalau ikut hutan-hutan dalam hutan hijau tu semua ada mineral. Kalau ikut PTG, JMG punya kajian. Dia emas tak ada, dia lebih pada biji timah. Tapi kita dah buat baru ni dah water dah pengubahan dari ketepatan Manjung 20-30 pengubahan 6 melibatkan mineral saja. Tapi kita keluarkan Pulau Pakong ni daripada dibenarkan untuk mineral. Untuk sana. Kalau ikut Pulau Pakong ni banyak mineral. Untuk biji timah kita keluarkan. Okey, itu je lah. Itu. Okey, setakat tu saya punya aku bentangkan ya. Okey, terima kasih Cik Syukur ID. Saya benarkan soalan dalam 1-2 soalan sebab lepas Pak kita berhenti untuk makan tengah hari. Betul? Jadi boleh bukakan soalan pada Cik Syuhadi. Kalau ikut besar. Kalau ikut dari segi kita punya RKK pokok tu, kalau tuan tengok dari segi banyak projek-projek lah. Saya tak boleh sini projek sebab dia tak boleh ni lagi. Kan dia baru diperintah publicity.
Okey, sini budaya sekarang ni. Kita tengok sebab dia ada projek-projek, program-program boleh masukkan dalam dia sebab yang saya kata yang perlu untuk AKK ni dia ambil inisiatif untuk seperti ni, ambil peranan sebab program-program tu boleh dapatkan dari segi bajet. Kita bercerita bajet tu, projek tu daripada mana sebenarnya? Dan boleh collaborate dengan siapa? Dengan motel. Kita akan cerita. Ni saya beritahu tadi yang dari segi detail tadi tu, dia ada punya tindakan siapa? Kolaborasi tu dengan siapa? Dan dia ada dari segi costing. Jadi benda ni diwatakan. Itu banyak satuan-satuan. Dia tak ambil peduli. Dan benda ni kalau KI, Kementerian Keuangan, dia akan tengok kepada yang ni, arti kami ni. Arti atau RS. Projek-projek yang ada dalam senang dapat projek. Senang. Itu maknanya dia akan tengok. Dia akan buat projek-projek apa yang boleh jauh. Walaupun projek itu besar, at least ada dalam dokumen sebenarnya. Sebab dokumen ni diwatakan. Itu penting kalau museum ni kalau melibatkan dari segi bajet program ni berterusan sebenarnya kan. Saya perlu masukkan ni ada jadikan satu program yang untuk negeri punya. Perlu ada satu bajet dan kolaborasi dengan siapa. Itu peranan kena ambil ni sebenarnya. Cik Razi, saya tertarik dalam slide Cik Razi tunjuk yang pada pangkut Suhaib. Pangkut tadi, Cik Suhaib tunjuk yang aku tak tunjuk, dikembalikan semula. Yang slide pada pangkut tu. Ni. Saya lihat ada dua peta di situ. Dan tadi Cik Suhaib sebut tadi yang belakangan tu dia pembangunan tempoh hingga 2030 betul tak? Ya. Kalau kita lihat situ, sebelah kanan tu, dia punya bangunan tu banyak di sebelah pantai barat. Pantai barat ni lebih banyak situ daripada timur. Kalau saya ada dua soalan. Satu, kenapa di pantai barat tu lebih banyak bangunan dalam hingga 2030, dan timur tu kurang. Dan lagi satu, dalam penunjuk ni, ada tak pembangunan peruntungan di situ yang mungkin melibatkan Kementerian Tanjung Asin dan Budaya ke yang ada dalam perancangan? Okey, ini kalau kita tengok ni guna tanah utama ni dia melibatkan yang base kepada kita punya guna tanah itu sendiri. Dia tak ada yang pelancongan tu, dia lebih pada dia boleh masuk dalam kawasan mana-mana pun. Dia boleh berada dalam kawasan ni dalam perumahan pun ada. Jadi dia bukan lebih detail. Dia kena tengok detail arti ni sebenarnya. Pelancongan tu ada. Dia ada bab pelancongan. Dia setiap arti dia ada bab pelancongan, alam sekitar, ekonomi, sama dengan arti ni. Ada juga. Dia ada bab ekonominya, bab pelancongan. Saya tak bawa dia bab pelancongan kat sini. Dia ada bab untuk pelancongan dia. Untuk arti ni. Sebab kita tengok kat sini dia lebih dia tumpu kepada sini sebab dia lebih kepada ini dia ada satu tempat sesuai untuk pelancongan. Itu kita komersialkan berbandingkan dengan sini lebih kepada yang banyak perumahan kat sini kita tengok kan. Itu kita kekalkan kawasan ni ada satu banyak hotel-hotel kawasan kan. Itu kita cadangkan kawasan tu lebih kepada komersial punya pelancongan. Kita masuk dalam pelancongan yang komersial. Ya, tourism produk. Cuma kita tak detail. Detail kena tengok dokumen sebenarnya. Dokumen tu saya sebenarnya dia telah diwatakan untuk awam tengok kan. Saya download dalam internet lah. Dalam bentuk PDF kan. Ya. Yang mana? Yang lebih kurang dalam 300. AKK Pulau Bangkok. AKK tu dia tu belum di publicity kan. Dia kata sama patah tu. Okay. Dia tu draft tu yang dibantah. Kita publicity kan. Draft tu yang dibantah sampai 3,000. Maksudnya yang kita mestikan dalam internet tu draft saja. Itu draft. Tak boleh pakai lagi. Yang belum dibantahkan. Sepasangnya tengok ada dalam 300 surat panjang. Ya, betul. Dia ada cadangan-cadangan, banyak cadangan. Sebenarnya itu yang penting tu. Kalau museum ada cadangan-cadangan, kena masukkan. Sebab melibatkan sebenarnya
apa cadangan tu kita melibatkan semua komuniti sebenarnya, komuniti swasta, NGO, kita melibatkan semua sekali untuk apa cadangan pulau pangku seterusnya. Bukan kita buat inselo pun kawan, kita melibatkan semua public. Macam mana ni di segi vampingnya untuk kehadapan dana, untuk perkembangan macam mana vamping, macam-macam. Kalau tuan tengok tu memang detail lah, detail. Contohnya dari segi carry capacity pun kita dah masukkan ni, kata carry capacity, physical capacity, real capacity, effective capacity, semua kita dah masuk dalam kajian tu. Memang detail kajian. Untuk artikel dia detail. Tanya. Soalan yang terakhir, Tuan Syahdi. Saya lihat tadi saya dah sebut yang kiri dia ada sesuatu yang dia lantik, dan saya tengok dalam buku tu grafik tu sangat menarik lah, dan dia ada buat macam tentang kos ni ada apa, kos ni ada apa. Ada lantikan sesuatu tu, adakah dia betul jabatan tinggi betul Malaysia Plan Perak tu kan? Sebab kajian ni melibatkan peruntukan persekutuan. Jadi kalau melibatkan persekutuan, dia akan dilantik oleh pihak Plan Malaysia HQ. Plan Malaysia HQ yang akan lantikkan artikel. Kalau melibatkan negeri, yang itu di bawah kami lah. Contohnya CFF baru ni, dan kajian itu bawah negeri. Duit Jabatan Hutan dan tersebut pada jabatan, mana kita lantik sendiri itu. Mana kita buat tender lah, kita buat tender sebuah harga. Yang mana yang ni berkenaan kita pilih. Okay, ada dua soalan di situ. Macam mana? Ya. Masa tidak menganjung? Okey. Ya, kalau ikut di sini memang itu airport. Kalau airport ni, kalau dari segi kita zoom guna tanah, dia infrastruktur. Itu warna kuning, kita masih kekal lagi. Masih kekal sebagai infrastruktur. Mana infrastruktur dan pengangkutan. Memang tak ada lah. Mesti ada kekal. Tak ada serius. Tapi kita kekal, mesti kekal lah. Kalau lepas ni kalau ada operator tu mungkin lah. Dia akan ipuh pun sekarang ni. Dah kurang lah dia punya kapal sekarang ni. Okay, Cik Zul, last. Jumpa orang kampung saya. Nak jumpa orang kampung, bersama. Satu kampung, jumpa kat sini. Tadi satu kampung saya. Itu mana? Soalan saya, dengan pembangunan yang akan dilakukan sebetul banyak sekali kan, ada biasa berbanding dengan penduduk tak sampai 10,000 kilometer, tak sampai 26. Berbanding ke untuk ni? Sebab orang tadi toilet pun tak buka di sini di camp. Kalau sebelah kan banyak sini dah tutup dah. Berbanding tak kita nak pakai? Kalau kita berbalik bajet sangat selama tu okey ni. Daripada Kan dia duduk tak sampai 10,000. Kita dah selama 30,000. Sebab kalau cikgu tengok di Selangor, dia ada punya arti sendiri, arti dengan tempatan daerah Selangor 20, 30. Itu pun ada punya dari segi perancangan sendiri. Cuma ini saya kata dia, ini perancangan 20, 30. 20, 30 kita perancangan kita panjang sebenarnya. Panjangnya. Walaupun kalau masih lagi tak capai, kita akan bawa lagi 20. Sekarang ni itu saya kata tadi, arti Jalan Manjung sekarang ni dah tamat, mana kita akan bawa lagi 20, 35 pula. Mana perancangan tu baru kita tengok ni. Sekarang ni apa-apa kajian kita sekarang ni, kalau tak mencapai kita punya dari segi tepu bina, kita dah lancar dah sekian dari segi ni. Contoh kita ni, contoh kita tengok dari segi industri, dari segi komersial ni kita tengok terlampau besar. Kita akan buat kajian laporan pantauan berapa persen sekarang ni dia punya dari segi tepu bina yang dah ada kat sini. Kita akan buat pula dari segi perkakian nanti, kaji balik. Adakah kita nak kekal, mungkin kita akan kurangkan lagi. Itu di segi kajian kita akan buat base pada semasa dan kita punya perancangan itu. Itu perancangan perancangan kita 2030 pada masa tu. Pada masa tu dicadangkan, kalau ikut dari segi Pulau Pangkul ni, kalau tengok dari segi report, kalau kita tengok report tu, dia setahun tu dalam 1 juta lebih. Dia punya dari segi tapungan dia boleh dijangka
pelancong hadir dalam tahu saya tu sebulan dalam sejuta lebih lah. Dia punya cadangan lah. Mana capai tak capai, itulah salah satunya pembangunan. Kita buat bangunan, cadangan bangunan pun ditolak dari segi apa ni, selesai JT kita nak buat baru semula JT, buat yang lebih menarik JT, itu pun dah ada batahan. Itu kita tengok tinggal semula lah, adakah benda tu sebenarnya manfaat kepada penduduk sebenarnya kan. Sebab kita tengok dari segi tak susun ni, ada segi apa ni dekat apa ni kawasan ni kan, dari segi apa ni kawasan ni kan, itu perancangan di sini banyak di sini dengan kawasan ni kan, dah dapat batahan kan. Jadi kita kan semak semula. Itu sebenarnya salah satu tadika pelancong ni. Kalau kita tengok, kalau Diego tengok RPK ni, dia lebih pada menarik pelancongan, menarik pelancong datang, lebih menarik ni. Kalau segi tu lah, dari segi kita punya perancangan lah. Tapi segi kos tu tengok memang tinggi lah. Tapi jangka masa kita tu 20, 30 itu dia perancangan tu. Tapi kalau cikgu kita berboleh tak boleh, itu perancangan lah. Dari segi boleh tak boleh tu mana kita tengok dulu yang mana yang boleh kita buat, kita tengok macam mana dari segi sambutan pelancongan tu. Yalah betul lah itu. Dia sebenarnya di situ masalah dari segi apa ni lah, mungkin majlis dari segi. Sebab majlis dia di sebelah sana, dia tak macam Langkawi. Langkawi dia ada satu PBQ di kat situ, boleh kontrol. Dia ada PBQ pun ada. Majlis Pembenaran Langkawi. Ada kontrol di segi bangunan itu. Kemudian di segi sampahnya, di segi jalan longkangnya, dia boleh maintenance. Kat sini hanya ada apa ni pelancongan saja kat sini, kan? Mana majlis tak boleh nak uruskan benda tu. Sama dengan dekat mana di tanah besar. Di segi itulah. Dapat kekurangan kat situ lah sebenarnya. Okey, terima kasih Cik Syuhadi. Masa pun dah berlanjutan. 10 minit ni sebelum pukul 1 untuk makan hari. Jadi terima kasih banyak dan semoga perbincangan atau pembincangan oleh kedua panel ini memberi manfaat bagi semua. Dan diharapkan idea-idea ataupun laporan-laporan daripada pembentang tadi boleh dipakai untuk berkarya bila belajar dari sini, ataupun juga untuk menghantar projek-projek baru kerja untuk dihantar ke bahan kenaan. Jadi pihak Jawatankuasa Persidangan Simposium Seni Pangkor betul-betul ingin mengucapkan terima kasih kepada semua para pembentang dan sesi pembentangan pada sesi 1 ditangguhkan sehingga sesi petang itu kedua petang. Jadi seterusnya adalah sesi makan hari dan kita berehat dan sambung pada sesi petang itu kedua. Okey, itu saja. Terima kasih.